Dan seterusnya, okey, kali ni trip jejak caster 10.0. 10.0. Saya nak jadikan 9.1 je, tapi tempat ramai kita jadikan 10.0. 10.0. Okey. Hari ni trip kecil sikit lah, tapi kita balik hari je. Balik hari ya. Balik hari je. Okey geng, saya nak terangkan sikit memandangkan waktu sekarang ni adalah ngam dengan musim hujan, iaitu musim hujan ribut tropika senyap. Namun ia tidak membataskan aktiviti kami. Cumanya kami buat keputusan untuk tidak bermalam di hutan. Dan trip ini kami ada mohon permit dan telah pun mendapat kelulusan daripada Jabatan Perhutanan. Dan hari ini bukanlah hari pertama sebenarnya. Okey, saya terangkan sikit. Okey, sebenarnya hari kosong. Okey, kita mulakan pada hari kosong dulu. Mereka semua bertolak ke rumah Eddie. Kemudian bermalam dekat situ satu malam. Dan keesokan harinya barulah dikira sebagai hari pertama. Mereka dah mulakan aktiviti dah pun. Tapi dekat luar-luar je lah, belum masuk betul ke dalam hutan lagi. Kemudian pada malam tu pula barulah saya dengan sahabat saya Rain bertolak ke rumah Eddie. Kami lambat sikit lah pasal masing-masing sibuk dengan pelbagai urusan. Dan keesokan harinya, iaitu hari kedua, yang itu hari ini, barulah saya join sahabat-sahabat ni masuk ke dalam hutan. Plannya kami akan balik hari je, mungkin lewat petang ataupun malam. Dan kemudian esok lagi, iaitu hari ketiga, nak ikutkan mereka ada lagi plan nak masuk ke hutan. Tapi yang tu saya tak dapat join lah. Nanti dekat hujung-hujung video saya akan kongsikan apa aktiviti mereka sepanjang hampir 4 hari ni. Okey, apa-apa pun kita fokus aktiviti hari ini dulu. Okey, jom kita sambung semula. Kita balik hari je. Balik hari ya. Balik hari je. 10 orang 10 orang je, tak ramai. Okey, tapi cuma mencabarnya hari ini sekarang musim hujan. Hujan, tak berhenti hujan. Lebih berminggu-minggu hujan. Berminggu-minggu lah. Hujan. Kat sini kalau setakat sehari 2 hari tak hujan pun, jalan dia masih lagi teruk juga. Mesti teruk juga. Tambah lagi kalau hari-hari hujan, lagilah. So apa nasib, kita layan je. Layan je lah. Okey, so jom. Alright. Okey, ini adalah micro cord. Dia adalah tali. Tali ni kecil je, halus je. Tengok saiz dia halus je kalau compare dengan jari saya. Tapi kekuatan dia kuat. 100 lbs, 100 pound ataupun 45 kilogram. Dia punya kekuatan dia ni. Okey. So saya ada bawa banyak. So saya jadikan sebagai buah tangan lah untuk sahabat-sahabat saya ni. Dan juga macam biasalah, lighter. Lighter ni lah, kena ke hutan ni memang penting. So saya bawa untuk buah tangan untuk mereka lah. Buka je lah. Thank you. Apa ni lama Parasot. Tuan, Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Buah tangan. Bolehlah standby nak guna untuk apa-apa. Mantap lah. Thank you. Beres. Terima kasih. Dapat pink ya. Color kawan bagi random je lah Nas, simpan. Mungkin ada gunanya suatu hari nanti. Di samping tu saya nak test juga motor. Pasal masa siap modify tu hari memang tak ada test apa-apa. Terus angkut naik kereta, terus gerak ke sini. Okay, saya ulang sekali lagi apa yang saya buat kat motor ni. Depan saya masuk 19. 19. Lepas tu ni corong carburetor. Tu bawa ke sini. Lepas tu yang segala hose overflow apa semua tu, Pomen bawa naik atas. Dia bawa naik atas. Ni naik atas. Lepas tu yang ni tangki petrol. So bila dalam keadaan naik bukit, dia ada tangki kat atas minyak untuk support minyak turun ke carburetor. Sebab masa tu, masa condong, sebab kita akan lalu bukit yang tinggi, curam. Jadi minyak daripada tangki tu takut dia tak boleh nak pergi ke carburetor. Okey, so tu saja. Dan kat belah depan ni adalah tools. Okey, spare part mesti kena bawa. Okey.
Okay, so motor dah hidup, tapi kita akan patah balik. Pasal apa tuan? Tempat sana? Air naik tinggi, motor memang tak lepas. Diorang dah buat lubang untuk bagi air lalu dan kita ikut rasa crossway yang dalam. Jadi kita keluar, kita ikut second option. Okay, so tekong kita Wak akan bawa jalan lain. Mantap. Ni betul-betul orangnya manis ni, nampak ni? Rama-rama 2 ekor ni. Menunjukkan orangnya manis ni, orang manis ni. Okay, so kita akan gerak keluar balik bukan patah balik tapi ikut jalan lain. Wak akan bawa kita pergi ke jalan lain. Pasal air naik tadi tak lepas Cuma saya pun tak tengok lah air tu paras mana, pasal kita orang duduk kat belakang banyak. Cakap banyak betul sempang sini sempang banyak. Kira Wak ni dia memang terror lah. Dia memang terror. Dia boleh masuk sini, keluar sana, masuk sana, keluar sini. Memang terror lah dia. So kita singgah kedai runcit. Pasal dah penat-penat repair motor kan. Dan pasal dah jumpa kedai runcit, so kita singgah sekejap lah. Lagi dah tak jumpa lah. Dia mujur lah. Ada komen. Dia repair motor. Dia repair motor tu biasa lagi. Yang susahnya nak repair motor dalam keadaan serba kekurangan. Itu tak semua boleh buat. So lupa nak perkenalkan. Yang lepas tu dah nyanyi tadi lah. Ada orang makan nasi lemak dalam plastik tu kan. Okay, lupa nak perkenalkan. Ni sahabat kita Rain. Ini orang tempatan kita ada Eddie, Wak orang sini juga, dan juga Tain. Okay, Wak kita punya guide lah, Tain kita punya sweeper. Ada Sui selaku pomen kita, Mamu, ada Nas, ada Muzani. Yang ni logistik. Dia kalau sumbang barang ke kapal, spare part semua dia bawa. Ada Omar. Ada kucing. Omar, dia nak marking kan ni. Omar ni adalah medical kita orang medical. So mantap, semua ada peranan tersendiri. So kita sambung perjalanan. Okay, semua berjaya melepasi dengan bantuan kawan-kawan. Dia pasal dia licin. Kalau dia pun jambatan batu confirm lepas. Jambatan tu dia macam ni sikit tau. Dia menyondong. Tanah lembik.
Sekejap lagi kita akan mendaki bukit yang sangat curam dan tinggi dan jauh. Depan ni. Cuma dalam kamera mungkin tak nampak curam pasal kita menghadap ke depan. Tapi percayalah cakap saya, dia memang curam. So saya akan berhenti, saya akan bagi orang depan jalan dulu. Allahuakbar, jatuh dah. Itulah bukit dia. Oh, curam tu, curam. Dia naik, lepas tu dia ke tepi, dia naik lagi. Oh, naik lah. So, untuk menghadapi bukit curam ni, biasanya bila motor dah condong, minyak kat tangki tu tak boleh nak supply ke karburetor. Jadi yang ni kita ada buat sedikit modifikasi lah. Petrol tangki kat atas. So, bila minyak motor condong dengan harapan dia akan dapat supply ke karburetor. Ini baru first nak trial lah. So top up dulu minyak. Ini baru nak prototype lah sama. Okay, so jom kita naik. Harapnya yang geng-geng depan lepas lah. Berhenti ni, ada yang jatuh ke apa ni? Tengok dulu. Oh, sudah. Oh, ni bahaya ni. Ini bahaya, geng. Siapa nak naik? Kawai boleh pegang ni. Kena turun dulu motor ni. Ambil tempat ni dulu. Kena dia tinggi sikit. Pak dia kena. Jom, kita terus naik atas. Tengok di gear 1 masuk gear 2 je dia tidur. Dia tak cukup tenaga. So kena main gear 1 je lah. Mungkin ratio gearbox dia nak kena modify kot. Sebab gear 1 dan gear 2 tak balance. Gear 1 dia ada power, tapi bila masuk gear 2 dia terus drop. Mati je. Tak turun kat minyak. So minyak dia tak turun juga. Tak menjadi teori ni. So kita lentangkan motor kejap, bagi minyak dia turun. Minyak dah turun, naik semula. Sorry lah geng, motor tak ada power pula. Payung tadi. Tak ada power. So geng, prototype pertama ni nampak macam tak berjaya. Tapi tak apa, kita nama pun prototype. Nanti balik, kita study balik lah kenapa dia tak boleh nak supply minyak. Nak ready balik lah. Nak ready balik. Motor pun lepas siap modify, tak test terus pakai je. Sambung semula perjalanan. Suasana kat sini best. Dia dah berubah dah. Dia sejuk sebab dia dah kawasan atas kan, kawasan tinggi. Cuma tadi rakaman saya sikit sekejap lah. Oh, pokok tumbang. Jangan risau, depan masih banyak. Masih banyak? Depan masih banyak. Sebab kita orang first ni.
Itu orang semua Kita- masih banyak. Si banyak ya. Okey. Alright. Macam tu simpan tenaga lu lah. Bagi awak jalan lu lah. Saya suka suasana sini ya. Suasana sini best. Dia memang rasa suasana hutan betul. Dan sejuk. Memang sejuk kan. Tak boleh ikut rapat dengan motor KLX. Pasal dia punya lah, dia buang batu tu kena orang belakang. So kena bagi ada jarak sikit. Oh, licin. Tak ada tak gulung. Jalan runtuh geng. Jalan runtuh. Dalam ni ya. So kita tebuk jalan sini Yang ni dah runtuh, tebuk sini untuk turun. Itu dia. Boleh. Buket sepatu ni. Oh, besar. Ini besar. Ini besar. Nak kat mana? Ini batu dalam air. Sini Ambil kiri je. Tak apa. Dah start pun tak apa. Duduk. Dah. 1, 2. Okay. Naik pun tak apa. Kanan. Satu.
Memang menunjukkan memang orang tak masuk sini lah. Bawa je ni. Boleh. Ni laluan untuk kami ya, motor. Oh, free. Dia sebenarnya keadaan buka jalan macam ni banyak lagi yang sebelum-sebelum ni Cuma saya dekat belakang, jadi saya tak dapat nak recordkan lah sahabat-sahabat kita tengah buka jalan ni. Okay. Orang depan buka jalan, orang belakang sekali dia just support orang-orang yang jatuh kat tengah-tengah tu jatuh, dia support. Motor rosak dan atau sebagainya. Yang depan ni dia akan bukakan jalan. Okay, so sahabat-sahabat tengah set up joran. Kala kita makan dulu. Tahu tak, dia antara benda menyeronokkan adalah duduk di tepi sungai. Nampak tu, sahabat-sahabat tengah bersantai, Mancing dulu. mancing. Feel duduk tepi sungai ni memang best kan. Agak-agak rasa panas je kan. Berendam dalam ni. Lampau. Oh. Lampau. Lampang sungai, lampang merah. Okay, so geng, kita orang nak berubah tempat pula. Okay, nak pergi ke tempat lain pula. Okay. Adik. Rantanya bumi letak 1000. Kesiannya lah kalau bini tengok ni. Abang ni laki aku makan lautan. Macam mana? Pilihan sendiri. Elok boleh tengok melodi kat rumah. So geng, air dah hujan Hujan. Air dah bang. Gambaran. Hujan. Ini kena gambaran ni. Cantik banget ni. Yang bestnya dia makan nasi lemak. Tengok dia punya view sana tu. Cuma berkabut sikit lah geng. Mantap. Licin. Betul tu. Hujan. Berbumbungkan angkasa kelabu. Ada cakap ada rumah. Betul tu, lantai letak 1000.
Okay geng, saya punya GoPro dah masuk air lah. Dia dah jadi tak betul lah. So saya buka bateri, saya biar dia kering dulu lah. Alright. So GoPro dah masuk air jadi saya rakam pakai telefon lah. So kita bersantai-santai kat sini. Hari ni kita orang plan tak bermalam kat sini Jadi kita orang akan lepak-lepak je lah, mengayap, berehat, sambil healing-healing. Dik, trip 10.0 sebesar ni kita dapat. Mantap hasil trip 10.0 Seko je. Adalah juga buat hasil. So pasal kita yelah lebih kepada berjalan naik motor lah. Memang tu tujuan sana. Mancing ni sambil-sambil lah. Okay, alright. Okey semua, untuk perjalanan hari ini setakat ni sahaja yang dapat saya kongsikan. Kerana kamera saya dah masuk air. Okey, dipendekkan cerita, malam baru kami keluar daripada hutan. Dan sekarang ni saya nak kongsikan pula aktiviti sahabat-sahabat ni semua pada keesokan harinya. Hari esok ni lagi mencabar, jauh lebih teruk berbanding perjalanan hari ini. Okey, anda layan dulu suasana perjalanan yang disempat dirakamkan oleh sahabat-sahabat ni dulu Okay, kita ni nak bagi tahu, inilah donat. Donat. Dah siap goreng. Mat. Yeay. Aduh, macam mana nak lepas ni? Terus terang cakap, antara perkara yang paling dirindui adalah saat kita dapat bergelak ketawa bersama sahabat-sahabat, walaupun dalam keadaan susah dan juga penat. Dan teramat berbaloi mereka menempuhi perjalanan ni, kerana tempat yang mereka nak bawa kita nanti ni memang cantik. Walaupun waktu ni musim hujan, tapi air dekat sini masih cantik, tetap cantik. Bukan setakat tu je, hasil pancingan mereka pun memang padu-padu. Inilah bukti bila sesuatu tempat itu jarang diusik orang, memang bagaikan syurga dunia. Terus terang cakap, saya memang cemburu lah saya tak dapat join trip yang kali ni Okay gang, ada satu benda nak kongsi dengan anda kamera. Semua awak semak dah naik sikit awak So kita akan buka kamera ni.